Layankan saluran YouTube kami, ikuti Facebook kami, lawati laman web kami. Video invite akan sebimbing Fonas pasal mana untuk menetapkan kod cukai lalai anda dan menetapkan kod cukai yang berbeza untuk item tertentu. Apabila anda mengaktifkan SST dalam SQL, perisian mempunyai tetapan untuk kod cukai SST lalai, tetapi jika anda perlu menukar kod cukai lalai, anda boleh pergi ke SST, penyelenggaraan cukai. Mari kita lihat pada penyelenggaraan cukai. Seperti yang anda lihat, kod cukai lalai saya sekarang adalah dikecualikan cukai jualan. Mari kita cuba buat invoice jualan. Seperti yang anda lihat dalam invoice jualan, sistem akan secara automatik memilih kod cukai STA. Sekarang, mari kita cuba tukar kod cukai lalai. Hanya edit cukai jualan 10% dan tandakan pada lajur lalai. Mari kita cuba keluarkan invoice baru. Sepasal tambah siat, pada masa ini kod cukai lalai akan menunjukkan ST 10%. Tetapan kod cukai lalai ini digunakan untuk kebanyakan item anda. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai item tertentu yang perlu diberikan kod cukai berbeza, anda boleh pergi ke hentikan selenggara item stok. Sebagai contoh, penyelenggaraan biasa ini, anda boleh edit dan tetapkan cukai keluaran. Katakan STE, simpan. Mari kita kembali ke skrin semak. Jika anda mempunyai lebih daripada satu item yang anda ingin tetapkan kepada STE, anda boleh klik pada item pertama, tekan shift pada papan kekunci anda dan pilih item terakhir. Setelah ia disorot, anda boleh klik kanan, sunting nilai secara berkelompok dan tetapkan teks output kepada STE. Klik pada OK. Sistem akan memberi anda notifikasi bahawa anda sedang mengubah rekod perdagangan. Adakah anda mahu meneruskan? Ya. Setelah selesai, mari kita kongsi ke mana-mana item sebagai contoh pemasangan di tapak. Seperti yang anda lihat, teks output sudah ditetapkan kepada kod cukai STE. Sekarang sedikit sesuai mengeluarkan invoice baru. Dan saya pilih mana-mana item yang tiada kod cukai, sistem akan secara automatik memilih kod cukai berdasarkan penyelenggaraan cukai. Tetapi jika anda memilih mana-mana item seperti pemasangan di tapak, sistem akan memilih kod cukai berdasarkan tetapan item stok anda. Terima kasih. Langgan saluran YouTube kami untuk video terkini. Ikuti Facebook kami untuk kemas kini terbaru. Pergi ke laman web kami untuk laporan dan panduan. Ya, sangat mudah.